Ini agak sukar rekan-rekan. Okey, saya menggunakan joystick rekan-rekan. Okey. Tayar ni tak ada traction, so tayar belakang tu membantu. Okey, bila tayar belakang tu lock Okey. Okey. Nampak? Okey. Jadi kereta saya boleh pusing rekan-rekan. Nampak? Saya tak guna dik, tapi saya guna tayar belakang. Itu tujuan dia 4-way steering rekan-rekan ya. Selain daripada itu untuk memudahkan kita belok, untuk kita naik dan sebagainya. So ini ketam atau ini belok ke kiri, belok kanan, tayar belakang belok kiri.